Okey, tuan-tuan puan sambil-sambil mengisi masa lapang kita boleh mengajar anak-anak kita untuk mewarna kita ajar mewarna di atas kain Okey. Berminat boleh buat pesanan. Daripada anak-anak kita sibuk dengan telefon bimbit, kita ajar anak-anak kita, cucu kita untuk mewarna Di sini kita dapat beberapa kemahiran pertama, kemahiran memilih warna, kemahiran tangan, tumpuan dan pelbagai. Okey, baik tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, opah atuk, kita bagi anak cucu kita dengan kerja-kerja yang berfaedah. Okey, kita jumpa lagi.